Tak nak. Kau mesej dia sepatah kau EL. Dia dah bagi dah info dah. Dia dah tahu. Dia nak kau mesej dia sepatah kau EL. Yan. Yan. Kau diam kejap boleh ya? Kau duduklah. Respect lain-lain. Yan. Yan. Duduk. Kau dah lah tak tidur sama aku. Muka dah naik macam kambing gurun. Kau lagi tak banyak. Aduh. Respect lah kat Abang Tiong semua. Celik muka bagai tu. Wan, dia mana? Wan, dia Wan. Dia dah panggil. Jelek tak bercakap pun. Tak, kita tengah tengok. Wan, masuk UTC Wan. Wan, masuk UTC Wan. Dia dah panggil. UTC Ha. Let je lah. Ambil apa? Ni Abang Fuad tu bagi tahu 50 minit lagi. Saya nak ambil ni. Betul kan 50 minit lagi? Tadi sejam tu 50. Lepak lu awal lagi. Lepak kat main phone. Kau duk baring main phone. Wan tak nak mesej ni masalahnya. Ya ni, HR dia ni. Tengok ni. Eh. Ni respect sikit ni dapat layanan. Eh. Effort gila. 11.9 standby. Standby. Okey, relax. Jangan tulis lagi. Jangan tulis celekan ni. Okey, tak. Celik steady. Tulis celik steady. Tulis celik steady. Matikan je. Komen ramai-ramai. Celik steady. Dah. Dah steady. Tadi Celi pegang aku nak tengok dekat tempat. Sampai dah. Sampai. Cantik. Semua dah jaga dah tu. Semua dah jaga dah. Tak adanya nak menyamun. Jom. Baik, saya cakap abang kan. 1, 2, 3. 8.5 lah kau boleh masuk dalam UTC tu. Tolong Mai. Tolong Mai kat UTC tu Mai. Dia orang kat sana tu. Terima kasih, jaga diri. Assalamualaikum. Yang saya punya kancil tu first model. Tak tidur kan? Yang TMJ punya warna hitam. Rim 3 batang. Yang saya punya rim kompang. Yang memang resto. Itu Belek. Takkan dia punya lagi sejam setengah tu. Si Ryan ni. Tak tahu kat Ryan. Barang Ryan. Fuad ni nak apa, nak basikal ke apa datang? Di mana? Kau pergi sini. Wan masuk UTC kena